Kau tengok ni. Kau yang buat kan? Kau yang tak pandai nak jaga boyfriend, suka-suka hati nak tuduh orang. Apa masalah kau? Habis tu, kenapa Reza semakin mengelak daripada aku? Dia takkan macam itulah kalau tak ada orang sondol dia. Manalah aku tahu. Aku pun dah lama lah tak jumpa dengan boyfriend kau. Aku tak kira Aku nak kau ganti rugi balik. Asal aku pula? Banyak cantik muka kau. Ha? Habis tu aku pula nak buat. Kau yang sibuk spray kereta aku. Aku nak keluarkan duit aku, cat semula kereta aku. Banyak cantik muka kau. Kau yang cari pasal dengan aku kan? Kau yang rampas Reza daripada aku. Ya, aku tak ada masa lah nak layan perempuan psycho macam ni. Ayu tahu tak? Selama ni, Ayu asyik kejar Reza. Salah ke? Salah ke kalau Ayu berjuang? Ayu bertahan? Tak, Abang. Abang tak cakap salah Ayu. Tapi Ayu dah buat macam-macam cara untuk dekat dengan Reza, Umi dia. And now, Ayu masuk dalam bisnes keluarga dia pula. Sampai bila Ayu nak macam ni? Sampai dia nampak Ayu. Sampai dia nampak yang Ayu ni bukan beban dan Ayu ni dah jodoh yang terbaik untuk dia, abang. Terbaik untuk siapa? Untuk Ayu. Ayu ni bukan budak-budak lagi tau. Yang nak merengek untuk minta satu dunia ikut semua permintaan Ayu. Abang ingat Ayu tak tahu ke yang dia tak sayangkan Ayu? Ha? Ayu tahulah abang. Tapi Ayu juga tahu yang cinta tu boleh dipupuk. Tapi Ayu sendiri makin lupa diri sendiri sebab sibuk kejar orang yang tak pernah nampak kewujudan Ayu.